Siapa yang paling handsome? Tak logik siut. Pasti Mal Kodok. Kau ni dia punya jujur macam menghina tau. Aku menafikan. Abang menafikan sini sakit kau salah. Kalau calon boleh dibuat isteri adalah Aslah Hira. Bang, saya rasa ni sebabkan muka sama je. Hani. HR. Ada. Mana boleh tak ambil dalam ni? Kalau macam tu kan kita nak ambil kukur tadi. Kukur mana? Tak ada yang sesuai pak kata dia orang. Ikut kan tadi tak ada yang handsome. Maaf pula. Aku bakal. Abang, kenapa abang bangkang? Sepatutnya dia siapa kan? Loman Musa. Saya setuju bang. Ini saya setuju. Korang ni jangan jujur sangat. Aku percaya. Semua wanita-wanita lemah diperangkap ke dalam ni. Aku selamatkan diri sendiri je. Kita orang memilih Rina sebab kita orang utamakan ibu mengandung. Terlalu berat. Utamakan yang berat dulu. Kalau tak ada lelaki mana yang kau nak sambut? Harry lebih dahulu. Ada reason. Harry sakit lutut, tak ada gigi. Dia pakcik. Kita utama orang tua. Orang lain kaki sehat-sehat lagi. Harry jatuh, cabut terus lutut dia nanti. Aku harap bukan Aslah yang sambut lah. Dulu patah ni. Rina sambut, Aina santai sikit. Siapa yang korang akan menuduh? Kamu pandang belah sana sekejap. Itu tempat sorok paling besar tu. Terus Sophie lah boleh sorok. Muka yang berpotensi untuk jadi penjenayah. Mal Kodok. Dia macam pakai topeng sekarang, macam topeng penjenayah. Dia ke buka. Nampak? Tak ada topik lain ke? Kalau accident dan hidung korang patah, antara semua ni, hidung siapa yang korang nak ambil and ganti dia korang? Oh, yang penting bukan hidup Pak Yang penting bukan hidup Pak Jangan hidup Pak banyak wahid. Mira. Tak, sabar Pak Pak sedap diri Pak Kenapa kita orang memilih hidup Mira? Sebab